Hah, ini ke yang dinamakan silat? Lemah! Ya! Sudah! Kau ingat dengan tali kuning kau tu, kau hebat sangatlah. Kalau kau nak tulang kau patah 5, teruskan serang aku. Cih! Aduh. Hai, teruk kau kena kerjakan hari ni. Biasa tak macam ni. Sakitlah kena bantai tadi. Senang-senang je dia bully aku. Mentang-mentang dia kuat. Aku ada satu gerakan yang aku boleh ajar kau. Ha? Sini aku tunjuk kau. Ya! Ya! Wah, ajarlah aku gerakan tu. Boleh aku bertahankan diri aku dari Fakuram kalau dia nak serang aku lagi. Boleh? Mari kita mulakan training kita sekarang. Kotak apa ni? Aduh, sakitlah. Siapa tu? Ish, akulah. Ha? Siapa kau? Aku adalah Red Cube. Aku adalah salah satu daripada pelindung bumi. Siapa nama awak? Jack. Ahmad Jack Harper. Jack? Jack. Oh, Jack. Nasib baik aku jumpa kau kat sini. Ha? Aku? Kenapa aku pula? Aku diberitahu bahawa kau adalah salah satu daripada orang yang terpilih untuk menjadi champion mempertahankan bumi daripada serangan makhluk asing. Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Tak tahu. Aku ikut je arahan orang atasan aku. Macam tu pula. Baiklah. Aku akan tolong kau. Lagipun, aku memang dah start berlatih untuk mahirkan silat aku. Betul ke? Terima kasih. By the way, sini ada tak makanan sedap? Aku lapar ni. Ya! Hup! Grayson! Aku akhirnya sudah berjaya untuk mahir dalam gerakan ni. Kekuda kau belum betul lagi. Kau kena pastikan kau boleh buat side step. Tak apa, nanti aku ajar. Pergilah tukar baju dulu. Baik, Tuan Grayson. Tuan Grayson Aku tak sehebat dia lagi. Wahai para manusia sekalian, kami dari kumpulan Alienizer diutuskan ke sini atas satu sebab, iaitu akan menghancurkan umat manusia yang goyak, lemah dan yang paling penting sekali, lembek. Kami akan mengambil alih bumi dan mereka ulang balik aturan yang ditetapkan. Entizer, serang! Hei alien, kalau betul kau nak hancurkan tempat ni, aku boleh bantu kau. Manusia nak bantu aku? Hah, kau ingat aku kisah ke pasal manusia lain? Jack, kita dalam masalah. Diorang dah sampai. Hah? Siapa diorang? Makhluk asing tu lah. Diorang dah sampai ke bumi lagi awal yang aku jangkakan. Kita kena bertindak sekarang. Okey. Tapi, macam mana kita nak keluar? Grayson masih kat depan. Kejap. Macam mana aku nak lawan dia kalau aku macam ni? Aku dah berubah jadi gauntlet. Sekarang, kau tinggal cakap shape change. Okey. Shape
chance. Shape changer? Apa yang kau buat kat sini, ha? Aku ke? Memanglah aku. Kau ingat aku nak biarkan kau ancamkan tempat ni? Dalam mimpi ya. Aku akan hentikan kau. Hentikan aku, konon. Kau tu hanya yang terlemah je. Entizer, serang! Oh, lagak betul kau ni. Baiklah, mari kita mula. Diorang terlalu ramai. Jangan risau, aku dah sampai. Siapa ni? Serang! Oi. Berani korang tak jaga main sekali? Tak apa. Aku paksa jadi aku masuk. Aku Blue Sphere. Kau okey tak? Ya, terima kasih. Saya Red Cube. Selamat berjumpa Red Cube. Nampaknya dia lah isu kita untuk hari ni. Tak apa, 2 lawan 1. Apa masalahnya kan? Siapa kata ni 2 lawan 1? Nampaknya kita ada sedikit masalah. Apa kata gini Red Cube? Aku fokus pada makhluk asing kuning tu, kau fokus pada kawan dia. Oh, okey. Saya akan cuba sebaik-baiknya, Blue Sphere. Alright. Di sinilah sampainya climax kita. Kau ingat kau kuat sangatlah nak kalahkan aku? Ya! Blue Sphere! Jangan risau. Fokus je kepada dia. Baik. Oi, cepatlah. Cakap nak lawan aku. Aku tak sabar dah ni nak kalahkan orang selemah kau. Kau ingat, kau boleh suka hati nak cakap macam tu. Hah? Ada aku kisah? Kalau kau betul-betul kuat pun, tunjukkan kat aku. Tekan butang dekat tepi tu. Dia akan keluarkan kapak kau. Kapak tu boleh pulang balik kalau dia hilang. Baiklah. Mari kita hancurkan makhluk asing biadab ni. Dah agak dah. Orang macam kau ni memang tak ada potensi langsung. Ya, aku memang lemah dulu. Tapi, aku takkan biar orang macam kau pijak aku lagi. Berani kau cakap macam tu. Aku bukan nak lawan kau sebab aku nak jadi lebih kuat. Aku lawan kau sebab aku dah tak takut dengan orang macam kau lagi. Ya! Senjata pun balik macam tu je. Wah! Duduk diam lah. Sekarang. Ha? Kapak tu boleh pulang balik kalau dia hilang. Tak mungkin.
Hello? Hello? Red Cube, kau okey tak? Ya, Blue Spear. Saya tak apa-apa. Macam mana dengan kamu? Oh, jangan risau. Aku dapat handle dia. Dia sudah digalakkan. Selain itu, Red Cube, apa kata kita berjumpa selepas ni? Oh, okey. Baik, Blue Spear. Kerja yang bagus, Red Cube. Walaupun ini misi pertama kau boleh buat sendiri. Tak ada apalah. Melainkan aku dipilih untuk pertahankan dunia ni. Aku patutlah jalankan tanggungjawab aku. Sebab tu aku pilih kau, Jack. Jap. Macam mana kau tahu nama aku? Oh, tu sebab